Mana mungkin tip yang saya sarankan sebagai prinsip umum, sedangkan salah satu kriteria paling penting pemilihan emas pelaburan ialah harga per gram yang rendah. Itu yang saya baca daripada buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat, penulisan mentor saya, Tuan Zulkifli Syafiee. Apa poin dia kat sini? Jadi beli emas tak perlu tengok harga. Nasihat saya itu khususnya untuk penyimpan emas supaya beli emas tak perlu tunggu masa yang terbaik untuk memilih. Sebab kalau tunggu masa terbaik, selama-lamanya kita tak akan tambah tabungan emas kita. Lagi teruk tak akan mula langsung pun. Kaedah ni nampak je bijak, akhirnya tak membuatkan kita ke mana-mana pun. Lagi teruk kita tak buat apa-apa pun sebenarnya. Beli je sikit demi sedikit, tapi konsisten dalam jangka masa panjang. Kita akan dapat manfaat besar dari teknik cost averaging dan tabungan emas kita semakin lama semakin bertambah. Asalkan kita menabung untuk tujuan simpanan jangka masa panjang, kenaikan harga emas itu hanya persoalan masa. Beli emas melalui akaun Emas Gap Auto Debit, ini kaedah terbaik bagi siapa yang nak menabung emas secara konsisten. Tak tertunggu-tunggu dengan kenaikan harga emas dalam jangka masa pendek. Nak mulakan simpanan emas, boleh isi sign up di profil saya. Saya akan bantu anda dengan cara dan langkah-langkah yang terbaik untuk anda.